makin kita ingat pada duit, apa jadi? Ada orang yang dia nak kira pasal profit contohnya. Bisnes contohnya. Ilahnya bisnes. Sampaikan apa? Dalam hidup dia, dia nak tidur pun ingat pasal bisnes, ingat pasal emas, bila bangun pun emas, bila ilah apa lagi? Jawatan. Dia memang penuh ingatannya kepada perkara tersebut. Dia nak dapatkan perkara tersebut. Itu ilah. Walaupun kita beragama Islam, tetapi kita kena jaga daripada ilah-ilah ini. Pasal apa? Pasal nanti kita tenang bila dapat duit. Tak ada duit, kita tak tenang. Ya, memanglah kita ni manusia, kita ni nakkan duit apa sebagainya. Tetapi kita kena ingat, kalau kehidupan kita ini kita utamakan, ya. Kalau kita tengok perkataan lain, ilah ini adalah wuli abih, angau. Angau ataupun rindu, ishtaqa ilaih, ya. Dia rindu kepada, kalau ilah itu dia rindu nak sembahyang, rindu nak baca Quran, rindu nak tazkirah untuk mengingat kepada Allah. Tapi ada orang dia tak rindu kepada solat. Allah dah solat, contohnya. Jadi dia rindu kalau dapat duit ke, dapat dia nak tudung ke, dia nak shopping ke, yang itu dia angau sangat, ya. Jadi seperti mana Mardiah cakap, rindu nak tadabbur surah. Tadabbur surah kerana kita rindu kepada Al-Quran, perkataan Allah. Yang itu adalah zikir kepada Allah yang kita kena bina dalam hidup kita. Barulah kita ini makin lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sebenarnya betapa pentingnya kita mengenal kepada Allah, dan kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Kita redha tentang ketentuan Allah, dan jangan kita marah-marah pada Allah.